Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita pada satu lagi sesi podcast Tubik Semata yang dikelolakan oleh Fakulti Teknologi Kejuruteraan Mekanikal dan Automotif STKMA untuk membincangkan berkenaan dengan program sarjana kerja khusus kejuruteraan mekanikal. Kita akan bawa dua lagi pensyarah juga yang akan mengajar, yang sedang mengajar subjek sarjana kerja khusus kejuruteraan mekanikal, iaitu Dr. Luqman dan juga Dr. Anin. Nanti kita akan kupas lebih lanjut berkenaan dengan background tenaga pengajar kita ni, dan juga kita akan ada bawa juga topik-topik yang berkaitan yang akan kita bincangkan sepanjang sesi podcast kepada kali ini. Okey, sekarang saya perkenalkanlah yang pertama. Dia tak ada panel 1, panel 2 semua adalah kita punya jurucakap kepada fakulti lah. Okey, so yang pertama Dr. Saya bagi pada Dr. Luqman lah. Dr. Luqman dulu. Dr. Luqman, boleh sedikit sebanyak perkenalkan diri, mungkin starting daripada mungkin background. Kalau nak cerita background daripada kecil, baby tak boleh lah kan. Kita start daripada mungkin sekolah ke, bawa ke universiti dan juga sampai ke kejaya sekarang. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Luqman Hakim bin Ahmad Shah. Asal daripada Kuala Lumpur. Dari sudut sejarahnya, sekolah ni banyak sekolah lah saya pergi. Yang terakhir sekali sekolah menengah tingkatan 4, tingkatan 5 saya bersekolah di Sekolah Menengah Agama Kuala Lumpur. Kalau singkatannya SMAKEL lah. Selepas itu saya sambung ke persediaan ke Jepun dan terus ke Jepun lah untuk degree dan masters selama 6 tahun. Report for duty ke Universiti Malaysia Pahang Sultan Abdullah pada 2010. Bila report for duty berkhidmat sampai 2015 dan saya sambung pula lah ke peringkat PhD di University of Waterloo, Kanada. So balik report for duty balik pada 2020 sampailah sekarang. So dalam lebih kurang 15 tahun lah dah berkhidmat di UMP ni. Dr. Luqman ni muda lagi nampak? Dah. Dah 15 tahun dah kerja. Mungkin Dr. Luqman boleh sebut sikit apakah subjek yang Dr. Luqman ajar di dalam fakulti. Okey, memandangkan saya dalam bidang kita sama-sama lah di Fakulti Teknologi Mekanikal dan Automotif. So bidang saya, kepakaran saya pun dalam bidang tu. Saya buat research dalam bidang welding di PhD. Sampai sekarang pun masih lagi continue lah welding. Dari segi pengajaran, saya lebih kepada berkenaan dengan welding. Sebabkan saya merupakan ketua program sarjana muda teknologi kimpalan. Tapi at the same time saya mengajar juga sarjana untuk masters subjek advanced manufacturing. So one big part of the advanced manufacturing ni saya sentuh jugalah berkenaan dengan welding. Mungkin welding satu benda yang besar, satu benda yang agak dalam bidang kalau mechanical ni satu part tu memang ada welding sebab kita melibatkan banyak nak buat mesin dan juga dalam proses-proses perkilangan memang banyak welding ni. Kita kan automotif. Semua orang pasti tahu. Dekat dalam kereta-kereta kita banyak ada welding spot. So mungkin Dr. Luqman boleh cerita sikit sampai level mana Dr. Luqman kaji berkenaan welding ni. Semestinya bila dah tahap PhD ni kita kena kaji dalam lah kan. Tapi memandangkan welding ni ada beberapa jenis. Jadi saya fokus kepada apa yang dipanggil sebagai solid state welding. Solid state ni maksudnya dalam keadaan kita tak ada berlakunya pencairan lah. There's no melting involved. Sekadar waktu dia dalam keadaan solid state tu kita bagi dia lembut to the point dia boleh cantum. Dan inilah ada beberapa lah kaedah yang saya guna dipanggil sebagai friction stir welding. Mudahnya saya cerita macam ni lah, blender lah. Blender, kita gunakan satu alat, kita pusing dia putar laju-laju. Bila putaran tu menyebabkan ada geseran dengan kita punya bahan metal tu, dia akan create heat lah. Bila geser-geser ni kan kita akan hasilkan heat. Tapi sebabkan putaran sangat laju, dia heat dia cepat lah, dia temperature dia akan naik laju. End up at one point kita punya metal tu akan jadi lembut. Dan boleh ditempa. Jadi bila dah boleh ditempa tu, tool tu boleh masuk ke dalam metal tu dan dia boleh cantumkan macam blender lah. Tengah tu dia boleh cantumkan hanya berdasarkan prinsip
plasticization of the material. Tak perlu ada melting involved. Jadi apa bagusnya bila guna solid state welding ni ialah bila kita ada no melting involved ni, dia mengelakkan kita panggil sebagai liquid to solid transition. Jadi liquid daripada cair tu dia jadi solid tu, dia ada banyak masalah lah. Kalau anda kata welding ni kan. So kita elakkan benda tu lah. Meaning dalam majority of the time, almost all the time lah, kita punya solid state welding ni adalah bawah daripada paras melting point satu-satu material tu lah. So saya go deep, very deep lah. 4 tahun lah mengkaji berkenaan dengan friction stir welding ni. Okey. Itulah kalau kita nak bantu mungkin dalam aplikasi sebenar welding yang Dr. Luqman sebut ni mungkin sudah ada di-applykan dia. Mungkin Dr. Luqman boleh sebut kat mana yang biasanya orang nampak. Okey. Boleh nampak benda ni. Dia ada beberapa, antaranya di dalam otomotif dan aerospace. So dari segi yang everyday item ni tak banyak. Cuma contoh macam aerospace ni saya selalu ambil contoh paling mudah Elon Musk lah. Elon Musk ni dia punya syarikat SpaceX tu. Memang dalam autobiografi dia pun spesifik dia cerita tentang teknologi friction stir welding ni. So pada dia punya dome kan, roket punya dome semua tu dia menggunakan friction stir welding ni. Sebab apa kelebihan friction stir welding ni? Dia kalau welding biasa perlu ada filler kita panggil. Bila kita tubuh filler, dia akan menyebabkan ada penambahan kepada berat satu-satu bahan tu kan. Yang ni kita just guna raw material yang kita ada tu, kita cantumkan saja. So dia punya quality pun inilah dia punya dari segi mechanical property semua kan memang exceed lah daripada yang biasa punya conventional punya, menyebabkan sangat sesuai untuk guna aerospace. Sebab aerospace ni dia punya aerospace grade ni tinggi lah kan. Sebab dia cannot afford to fail lah. Ceritanya kan lain kalau kereta, kalau breakdown tak apa je kan, tapi kalau spaceship tu memang meletup terus. Jadi because of that memang dia very strict dan memandangkan friction stir welding ni boleh lah exceed dia punya standard tu, memang diguna pakai lah. Dan bila SpaceX berjaya guna, Elon Musk suruh transfer teknologi tu ke Tesla pula. So Tesla punya bateri menggunakan juga konsep friction stir welding lah. Dia tutup, dia seal dia punya bateri tu menggunakan friction stir welding teknologi. Tu dia. Bukan senang kita nak cari orang yang boleh mendalami ilmu tu sampai tahap kita bukan lagi konvensional ilmu yang ada kat biasa ni, kita pergi pada benda yang terkini lah. Ada terkini, teknologi yang mana teknologi yang tertinggi, tahap tertinggi menggunakan teknologi ni, dan kita ada pakar yang terlibat dalam mengkaji teknologi inilah. Alhamdulillah. Syukur lah. Malaysia is not that simple, that's not very low level lah. Okey, mungkin saya boleh bawa pada satu lagi panel kita yang tak asing lagi sebenarnya di kawasan di Pekan ni, memang Dr. Adnin. tak asing lagi dah sebenarnya. Dr. Adnin ni. Mungkin Dr. Adnin boleh cerita sikit, mungkin perkenalkan diri lah untuk kita punya pendengar, dan juga boleh cerita sikit background. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya penuhnya Muhammad Adnin bin Hamidi. Muhammad Adnin bin Hamidi. Kalau dari segi latar belakang pendidikan, asal saya di Kelang, Selangor. Pendidikan saya memang banyak di Kelang lah, daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah. Dan sebelum masuk universiti saya di Kolej Islam Ustaz Alam Shah. Kalau dikenali sebagai Kisas lah. Dan untuk lepas pada SPM, sama seperti Dr. Luqman, persediaan khas ke Jepun. Dan bermula degree ijazah sarjana muda di Jepun 2007 sehingga habis 2016 PhD. Jadi saya degree, master dan PhD di Jepun lah. Selama 9 tahun, 4, 2, 3. Itu dan selepas daripada Jepun tu saya terus pulang berkhidmat di Universiti Malaysia Pahang Sultan Abdullah ni 2016 sehingga sekarang lah, alhamdulillah. Dari segi latar belakang pendidikan pula, di Jepun daripada awal lagi saya mechanical untuk degree ijazah sarjana muda dan sarjana mechanical. Tapi bermula daripada final year project, final year di sarjana muda, mula pengkhususan ke kita panggil
thermal lab. Thermal lab ni thermal lab lah di Jepun tu. Tapi thermal lab berkenaan dengan kita, pengkajian kita berkenaan combustion. Jadi bermula daripada tahun 4 sarjana muda sehingga habis PhD di lab yang sama, berkenaan dengan combustion lah. Combustion. Dan sekarang di UMP pengajaran saya masih berkenaan thermodynamics. Dan terus masuk automotif. Sebab saya tadi combustion kan, engine, internal combustion engine. Itulah sampai sekarang. Dan untuk sarjana kerja khusus ni saya mengajar efficient energy utilization. Energy lah, berkenaan dengan energy. Jadi saya lebih pada energy sebenarnya. So bila sebut pasal combustion ni sebut internal combustion engine lah, ICE. Tapi Dr. Anin punya PhD. PhD ni adalah yang level tertinggi lah yang Dr. Anin pergi. Sampai mana combustion itu? Combustion. Terdalam mana Dr. Anin pergi? Berkenaan dengan combustion, apa yang saya belajar di universiti saya dulu adalah kita panggil HCCI. HCCI ni Homogeneous Charge Compression Ignition. Dia adalah berkenaan dengan campuran between two engine. Yang kita tahu engine ni selalu orang panggil diesel dengan gasoline lah. Kita panggil engine diesel dan juga engine gasoline. Tapi yang saya belajar adalah berkenaan dengan combination between those two engine. Dia punya attribute pada gasoline dan juga attribute pada diesel engine tu digabungkan menjadi homogeneous charge compression ignition. Dia engine jenis baru dalam bidang ICE ni, yang mana untuk dikatakan sebagai diguna pakai di peringkat komersial, paling hampir saya boleh cerita, saya boleh katakan adalah Skyactiv. Skyactiv teknologi oleh Mazda. Itu yang paling hampir. Tapi sebenar-benar enjin tu tidak ada lagi. Sebab ini enjin ni dia dalam research punya level, masih dalam theoretical lah tidak kata experimental lah. Experimental. Dia tak dapat lagi satu, orang kata tu cara yang terbaik untuk pengawalan pembakaran tersebut. Dia ada isu, walaupun dia better than both either diesel or gasoline, dia better than both engine. Tapi dari segi control dia tak lagi. Yang paling hampir boleh dapat adalah Skyactiv. Skyactiv itu contoh. So mungkin saya boleh tanya sikit layman question lah kan. Orang tak tahu, orang banyak tahu ada engine gasoline, engine diesel. So apa kelebihan dan kekurangan kalau kita nak bandingkan kedua ni? Untuk mudah cerita, untuk engine gasoline, untuk kereta biasa ni, kelebihan dia adalah dia lebih bersih. Dia lebih bersih. Tetapi kekurangan dia adalah dia dia tidak efisien. Dia kurang efisien. Dia kurang jimat minyak. Senang cerita, orang biasa cakap jimat minyak ke tak jimat minyak. Kalau orang katakan diesel jimat minyak, dia kata. Tapi diesel ni jimat minyak tapi dia kotor. Yang kalau gasoline ni pula dia dia bersih tapi dia tak jimat minyak. Jadi homogeneous charge compression ignition ni cuba untuk menggabungkan dua ini untuk mendapatkan kelebihan daripada kedua-dua. Jimat minyak seperti mana diesel, tapi jimat minyak dan jimat minyak dan jimat minyak seperti diesel, bersih seperti gas. Itu yang dia. Kalau boleh saya tanya sekali. Boleh. Dari sudut efisiensi tu berapa peratus dia efisiensi dia tu dia akan ikut kajian dalam 30% lah. Dia on par ataupun more than hybrid. So dia adalah alternatif kepada hybrid sebenarnya. Tak perlu pergi pada hybrid, tapi kalau konsep pada HCCI ni dia sebenarnya dia punya jimat dia tu macam hybrid ataupun lebih. Semua kena ada 2 tong lah. Bukan 2 tong. Dia guna 1 tong. Dia enjin yang baru lah. Dia adalah satu jenis enjin yang baru yang mana
Enjin tu adalah tidak menggunakan spark plug. Okey. Seperti mana enjin gasolin. Gasolin. Ya. Okey. Diesel. Gasolin guna spark plug. Okey, ya. Gasolin yang ada spark plug, dia tak ada spark plug. Okey. Tetapi dia seperti mana diesel, yang mana pembakaran tu di dalam dalam enjin tu sendiri. Kita panggil compression engine dalam kebut tu. Compression ignition lah, dia tak gunakan spark plug tu. Okey. Dan dia punya pencampuran minyak tu dia seperti mana gasolin. Pencampuran minyak dia di sebelum enjin. Kalau diesel, pencampuran dia terus inject minyak dalam enjin, dalam kebuk enjin gitu, chamber tu kan. Itu dia punya beza dia. Jadi nak dapatkan, kita panggil bila compression ignition ni kita panggil sebagai auto ignition. Auto ignition ni dia bukan spark. Spark ni spark assisted combustion kan. Ignition, spark assisted ignition. Yang ni tak ada compression, auto. Jadi bila dapatkan auto ni, kita kena dapatkan betul-betul timing yang baik supaya tidak berlaku, kita panggil, orang panggil sebagai knocking. Knocking ni maksudnya pembakaran yang terlampau awal ataupun terlampau lewat. Kita nak elakkan tu. Sebab itulah yang saya cakap tadi, Sky Active paling dekat. Sky Active pada permulaan dia adalah seperti mana gasoline engine, dia akan ada dia akan ada spark plug. Tapi once dia dah dapat momentum, dia boleh off spark plug. Jadi bila dia off spark plug, dia akan dapatkan pembakaran yang auto ignition. The thing berkenaan dengan pembakaran yang auto ignition ni, dia lebih bersih disebabkan oleh pembakaran yang sekata. Itu yang saya sebut tadi, homogeneous, sekata. Jadi terbakar semua tempat sekaligus. Banding yang gasoline kan, dia ada spark plug. Bila spark tu, dia akan bermula dari satu point dan dia akan propagate ataupun dia akan merebak ke seluruh kebuk. Bila dia ada berlakunya merebak tu, dia akan menyebabkan perbezaan suhu dan dia akan ada suhu yang tinggi yang menyebabkan contohnya NOx yang tinggi, pembakaran yang tidak sempurna, pembakaran yang kurang sempurna. Okey. Menarik kan benda ni. Dia sangat menarik benda ni. Sebab saya terfikir agak nanti nak tak minyak apa ni? Nak tak gasolin kan, nak tak diesel dalam tu. Minyak dia tu kita guna minyak dia tu basically dia tidak guna diesel. Dia guna lebih kepada gasolin. Tapi gasolin yang saya buat kajian adalah gasolin dan ditambah dengan few other type of ignition lah. Fuel lah, sorry. Contohnya kita akan tambah toluene. Kita akan tambah sebab tu kita akan dia akan main minyak tu untuk melewatkan pembakaran. Itu permainan itu sebabkan kita dah, in terms of mechanical dia dah penuh, dia dah max kan. In terms of mechanical dia dah max. Sebabnya how can we control combustion bila benda tu adalah auto kan. Jadi kita hanya boleh control in terms of fuel. Jadi fuel ni kita akan control dengan cara fuel yang lewat terbakar. Jangan terlampau awal, terlampau mudah terbakar. Dia menarik. Nanti saya rasa lebih lanjut nanti siapa yang belajar dengan kita, yang register as a student in UMP ni, dia akan lebih banyak lagi untuk menggali apa yang Dr. ni tahu ni sebenarnya. Jadi back go to that extension to that question tu lah. Untuk sarjana projek sarjana kerja khusus di UMP SA ni, especially khususnya jururawat mechanical. So kita akan ada beberapa subjek yang kita panggil subjek elektif. Kita ada subjek core, kita subjek wajib, subjek dan subjek elektif lah. Betul. So Dr. Anin dengan Dr. Luqman masing-masing mengajar subjek tersendiri lah. So mungkin saya pergi pada Dr. Luqman. Dr. Luqman mungkin boleh cerita sikit lah subjek apa yang Dr. Luqman especially untuk sarjana coursework ni yang Dr. Luqman ajar lah. Okay. So setelah bukan 2-3 kali kot saya dah mengajar berkenaan dengan advanced manufacturing. So basically soalan besarnya bila sebut pasal advanced manufacturing, apa beza dengan manufacturing biasa kan, conventional manufacturing. Dalam manufacturing sendiri kita ada banyak cabang lah. Casting, forming, joining,
machining kan. Semua ni adalah conventional manufacturing. Dan setengah tu contoh macam forging dah daripada dulu lagi. Waktu zaman ialah orang tempa besi lah. Tu dia kira forging dah tu kan. So ceritanya dah beribu tahun dah teknologi ni kan. Apa yang menyebabkan sekarang ni dipanggil sebagai advanced manufacturing. Tu antara benda yang kalau pertama saya bila sebut pasal ni kita ni kan bincang pasal tu dulu. So mainly mudah ceritanya, simply put, dia banyak advanced manufacturing ni lebih ke arah non contact punya proses. So contohnya contoh berkenaan machining. So, kalau kita, siapa yang tahulah berkenaan machining ni, contohnya kita buat milling operation. Milling operation ni kita kan ada tool, kita panggil kadang drill bit ke apa kan, dia ada apa tempat tajam kan. Tajam ni kita buatlah blok apa-apa. So kita gunalah tool yang pusing berputar tu untuk buat lubang ke, dia buat shape apa-apalah kan. Ini isu besar pada proses ni ialah tool tu lama-lama dia akan jadi haus lah. Dia akan tertumpul. Sebab dia direct contact. Kalau tool tu tajam, maka ni lah dia akan dapat buat. Tapi lama kelamaan tool tu akan hilang dia punya ketajaman itu. Nak kena tukar ataupun kena buang lah. So advanced manufacturing ataupun advanced machining ni lebih menumpu kepada macam mana kita nak elakkan tool to workpiece contact tu. Menarik kan dia macam mana benda tu. So antaranya dia guna pakai ialah contohlah yang kita boleh sebut sebagai advanced machining ni ialah EDM lah. EDM ni deposition machining. Yes. Kita ubah blok tu dalam satu dalam satu apa istilahnya tu liquid lah. Kan yang mana dia boleh conduct electricity. Betul, contohlah dia punya tool dia tu dia berdekatan dengan kita punya workpiece. Tapi dengan adanya bila menghampiri kepada workpiece tu, sebabkan dia punya current mengalir, dia akan menyebabkan ada spark kat situ. So spark tu akan menyebabkan tool tu workpiece tu terhakis. So caranya contohnya dia up and down macam tu lah. Kan, bila dia buat macam tu, dia akan menyebabkan dia ada spark. Dia hakis sikit spark ni kan. At the same time dia punya liquid tu dia ada panggil macam slurry lah, pasir ni lah halus, yang mana itu pun membantulah untuk dia ada yang jenis yang buat spark, ada yang jenis slurry tu menyebabkan dia ni yang menekan ataupun yang membentuk tu adalah pasir tu sendiri. So there's no tool to workpiece contact. Walaupun nampak macam dia dah bersentuh, tapi rupanya micro scale tu sebenarnya dia tak bersentuh. So bila buat macam tu, tool tu akan jadi lagi lama lah, boleh tahan lagi lama. So EDM wire cut contohnya kan. Dia ada satu wire copper. Kalau tengok dari mata kasar tu memang nampak dia seolah-olah dia macam potong. Kalau pernah tengok macam ada styrofoam yang putih tu orang buat untuk pelamin ke kan, guna tu kan. Saya pun dulu ingat macam itulah konsep dia kan. Maksudnya dia tajam ke apa ke, dia boleh senang masuk ke mana-mana material. Tapi sebenarnya dia lalu saja dekat situ, dia akan menyebabkan ada spark tu, menyebabkan dia terhakis sikit. Tapi yang wire ni dia tak maintain, dia ada macam spool lah. Dia akan sentiasa bergerak, menyebabkan benda tu akan makan sikit. So tak menyentuh. Kalau yang styrofoam tu dia kepanasan wire tu menyebabkan dia percaya kan. Betul. Yang ni dia lebih kurang macam tu juga. Meaning sebenarnya tak bersentuh, tapi sebabkan ada spark tu. Tapi mesti ada medium liquid tadi. Liquid yang dia bukan air biasalah. Dia ada mudah untuk dia inilah alihkan elektrik tu kan. Tu satu. Contoh tu adalah machining. Kalau contoh macam forming kan. Forming selalu kita ada hot stamp kan. So katakanlah ini ada metal sheet, kita nak jadi bentuk apa-apa, kita kena stamp macam tu kan. Macam mana kita nak buat tu tanpa kita sentuh workpiece tu? Tu dia. So kalau saya pakai jeans. So konsep dia contoh satu dia saya tak ingat dia punya nama banyak, tapi dia guna explosive punya konsep lah. So buat dalam medium air juga supaya dia punya force dia tu even lah. Sebab apa kita guna medium liquid lah, kita tak guna ni. So katakanlah ada ni, kita buat dekat atas macam ada satu, bawah dia ada vacuum supaya dia macam sedut
benda tu supaya metal tu nanti akan ke arah situ lah kan. Bubuh satu medium untuk ni lah, untuk letupan. Letup tu dia akan menyebabkan benda tu ni lah, dia punya explosion punya force tu ke metal dan menyebabkan dia terbengkok. Ni memang nampak macam ni, tapi memang millisecond punya. Ni sangat cepat lah, betul pop terus tu betul. Dan dia yalah kira perfect shape lah kan. Sebabkan dia dah kita dah ubah dah dia punya macam bentuk dia, mold dia tu bawah. betul. Mold dia tu ke bawah, dia ada vacuum kat bawah tu. Sambil dia letup tu dia sedut sekali, menyebabkan memang dapat. So tak ada guna tool yang konvensional lah. Tak ada isu, maksudnya tumpul tu kena buang kan. So recycling issue tak ada isu. So, kalau di industri dia orang pakai laser dan water jet. Atau tu sebahagian daripada tu ke ataupun boleh dikira jugalah. Laser pun non contact lah dikira. So selalunya maintenance jarang lah untuk apa laser source, kecuali ada masalah dari segi elektronik semua kan. Tapi selagi tak ada isu ni, sebab dia tak bersentuh, dia just menggunakan laser tu untuk ni. Berbeza lah. Baik. Kalau benda ni akan lebih kupas lebih berlanjut lagi kalau pelajar kita enroll dalam subjek ni, memang dia akan dapat kupas lagi lanjut lah, lebih banyak lah. Betul. Mungkin akan cerita, kita dapat 14 minggu untuk cerita benda ni. So I think worth untuk students untuk belajar this kind of new technology. So mungkin kita tambah lagi lepas ni. Kita both Dr. Anin. Dr. Anin pun akan ajar berkenaan dengan energy juga lah kan. So mungkin Dr. Anin boleh kupas sikit berkenaan dengan subjek yang saya ajar, efficient energy utilization. Ini adalah subjek core. Jadi dia bukan pilihan lah. Kita akan kenalkan dengan pelajar berkenaan dengan energy dan juga sustainability. Kalau diikutkan, kalau cost outcome yang boleh saya kongsikan adalah overview of the energy itself, and then governance regarding energy. Kita ajar berkenaan dengan renewable and non-renewable energy. And then kita ajar tu, kita akan bawa pergi kepada energy yang in terms of energy utilization in terms of building and industry. Waktu ni lah pelajar akan belajar berkenaan dengan energy manager. Jadi tenaga pengajar kita pun bersama-sama dengan saya adalah energy manager. Jadi kita akan pair dengan energy manager yang akan ajar kepada student ini berkenaan dengan energy in terms of building and also industry. Energy utilization in building and industry. And then another CO ataupun course outcome yang lain adalah kita ajar student berkenaan dengan energy in transportation. Waktu ni lah yang saya akan ajar berkenaan dengan the fundamentals of energy in transportation. Saya akan bawa pelajar berkenaan dengan my own research, saya punya kajian saya sendiri. Dan juga the new technology, kan sekarang tengah trending EV semua. Itu juga kita akan bawa student dalam subjek ini. Dan juga bukan hanya kita terima trending, kita nak ajar student bagaimana not only you accept the technology, kita kena be critical lah. Apa sahaja teknologi yang datang ni, dia ada sebenarnya semua energy yang kita gunakan, dia akan menghasilkan kita panggil sebagai carbon footprint. Sebab kita hidup di dalam dunia karbon. Betul. Kita pun karbon kan. Kita pun karbon kan. C kan. Jadi carbon footprint tu mesti akan ada. Jadi carbon footprint tu kita akan ajar student. Okay, say people are going towards EV kan. Semua pergi kepada EV. Tapi kita kena tahu apa dia punya carbon footprint dia. Adakah carbon footprint dia tu sama dengan lebih baik daripada ICE, internal combustion engine, pembakaran dalaman kita enjin biasa ni, ataupun dia lebih teruk ataupun dia lebih baik, ataupun sama. Benda ni saya tak boleh jawab kat sini lah. Dia kena datang masuk kelas, kena bincang benda tu. Tapi ramai orang nak tahu ni dia. Tapi itulah biasanya kalau pengguna-pengguna kereta dia tak nak tahu benda ni. Dia tak nak tahu. Sebabnya kita nak tengok pengguna kereta, dia akan tengok mana yang lebih canggih kan, mana lebih jimat minyak kan, jimat minyak kan. Tapi dalam kelas bukanlah maksudnya kita akan bias kepada mana-mana, tidak. Tapi kita nak melahirkan pelajar sarjana. Sarjana tu sendiri adalah pelajar yang mempunyai kesarjanaan. Betul. Jadi mereka akan tahu apa sahaja yang ada tu, bukan hanya
ikut-ikutan, Betul. following the trend, but then they know something background lah. Dia ini fundamentally dia tahu apa yang dia buat. itu paling tahu. penting. Yang penting dia tahu. So mungkin Dr. Anin boleh bawa sikitlah cerita pasal sekarang ni Malaysia dia ada polisi. Polisi untuk mengawal karbon. So mungkin Dr. Anin boleh cerita sikit apakah yang Dr. Anin bawa dalam subjek ni. Mungkin ada kita punya bakal-bakal pelajar nanti. Memang dia ada dalam company dia, dalam kilang dia, cuba untuk implement ialah carbon whatever zero carbon ke apa polisi. Mungkin Dr. Anin boleh cerita sikit. Mungkin ada kaitan dengan subjek yang Dr. Anin. Yang kaitan dengan subjek saya ni sendiri adalah yang paling kalau belajar daripada industri, yang paling sesuai adalah berkenaan dengan energy manager. Energy manager ni sangat penting sekarang kerana apa, kerajaan telah membuat akta berkenaan dengan setiap industri tu. Maksudnya industri tu sendiri kena ada kita panggil audit energy. Jadi daripada subjek kita ni sendiri, pelajar akan tahu macam mana proses audit itu dijalankan. Dan sebabnya pensyarah kita pun bersama dengan saya ada 2 orang pensyarah lain yang fokus berkenaan dengan energy ni. Energy in building and industry ni adalah Prosumadia TS Dr. Amir Razak, dan juga satu lagi adalah TS Dr. Nasrul Hadi. Both of them adalah energy manager. Jadi mereka ni akan ajar kepada para pelajar bagaimana proses energy audit tu berlaku, dan bagaimana untuk tahulah every single things yang kenaan dengan pengkiraan energy ni sendiri. Saya sendiri fokus adalah berkenaan dengan hal energy governance, dan juga apa nama dia tu, energy in transportation. Saya pun sendiri sebenarnya ada subjek yang ajar. Saya pun ada subjek sendiri. Saya punya lebih kepada sensor and instrumentation. So basically kalau yang ambil elektif ni subjek elektif. So kalau siapa yang enroll dalam subjek ni, dia akan go in depth berkenaan dengan teknologi sensor, dan juga how the instrumentation being built macam mana instrumentation. Sebab di dalam kilang, of course dia orang akan main dengan instrumentation lah. Kadang-kadang dia terpaksa untuk cari outsource luar untuk operate all this kind of things. Kalau dia ada maintenance pun, dia kena terpaksa cari outsource. So when dia ada knowledge berkenaan dengan sensor dia sendiri, sensor yang dia tahu, dan dia tak perlulah spend too much on buat apa maintenance ke, ataupun nak buat problem solving kepada dia punya sistem. Sebab dia, when we learn the system, and then we know what we want to do lah. Satu lagi saya punya subjek ialah more towards the fundamental kepada AI sendiri. AI ni dah data. Kalau kita sebut pasal AI, artificial intelligence, di mana-mana pun ialah data. Data tu paling penting, barulah AI boleh buat kerja. So dalam saya punya subjek lah, kita akan digitalizekan all this information to make it as a data. Data tu akan as input for the AI. So itu yang, tapi tak tahu lebih lanjut, kena enroll lah. Macam preventive maintenance kan. Betul. Ataupun dia kalau saya perasan dia panggil sebagai asset reliability. Betul. All these things require data. Data dari mana? Siapa yang akan ambil data? All this equipment, sensor and so on, itu yang akan bawa pada data tu. So saya dah sebut pasal AI tadi tu. So mungkin sebab kita trending dalam kita punya setengah jam kita berbicara berkenaan subjek yang ada dalam sarjana kerja khusus ni. Mungkin kita boleh bawa sikit. Dia tak ada subjek khas dalam kita punya kursus berkenaan dengan artificial intelligence ni. Tapi dia akan banyak diaplikasikan. Sama di tempat kerja akan ada aplikasi dia, dan juga dalam pengajaran pun akan ada. Mungkin Dr. Luqman mungkin boleh cerita sikit berkenaan dengan AI di dalam subjek ke, ataupun dalam apa-apa yang Dr. Luqman guna seharian di dalam fakulti ni. Untuk tu
So disclaimer, saya bukanlah pakar AI, tapi lebih kepada user lah. Macam saya juga lah. Enthusiast. Kita semua enthusiast. Yes, AI enthusiast. Saya telah menggunakan generative AI, especially ChatGPT lah, sejak awal dulu, akhir 2022. Dan bila saya guna tu, saya tahulah dia punya potential lah kan. Saya kata ini fakulti kena tahu ni kan. So saya antara orang yang alertkan kepada ni lah, kepada Timbalan Dekan Akademik lah kan. Sebab kalau ingat dululah, pernah time kita waktu COVID dulu ada isu besar, iaitu contohnya ada website-website yang bagi offer kepada pelajar untuk menjawab soalan kan. Betul. Jadi itu waktu tu pun kita inilah kecoh jugalah kan, macam mana kita nak selesaikan masalah macam tu kan. Bila keluar ni pula saya kata ni lagi next level punya kan. Jadi saya alert lah kepada Timbalan Dekan Akademik, dan waktu tu barulah kita slow-slow kan sedar. In fact dalam akademia pun agak lambat juga. Selepas beberapa bulan tu barulah orang sedar ni orang boleh buat jurnal kan. Macam mana nak tapis kan. Antara benda yang saya gunalah especially untuk akademik ni, satunya untuk PNP lah kan, pengajaran pembelajaran. Saya untuk dapatkan idea macam mana kita nak buat kita punya teaching plan kan. Macam mana kita nak murnikan, itu antara AI macam ChatGPT ke Gemini ke sangat bagus dalam memberikan idea sebenarnya kan. Itu satu. Itu termasuk juga kadang-kadang bila kita pengajaran pembelajaran ni, kadang-kadang kita nak explain satu benda tu dengan layman term ni. Betul. Kadang tu ni sebab kita dah tahu kan. Kita dah tahu, tapi nak explain pada orang yang baru nak tahu ni, satu yang very powerful untuk kita guna AI ni sebenarnya tu, bagikan analogi, bagikan example, bagikan case study. Ni semua very powerful yang sebelum ni kita tak ada. Kita kena cari sendirilah. Contohnya case study berkenaan dengan safety contohnya, kita kena cari sendiri kan. Ni kita boleh minta AI tolong bagikan idea, dari situ kita cross check lah. Kita boleh tengok pada kan. Of course masih lagi penting lah untuk kita cross check, sebab kadang-kadang tu AI ni kita ada istilahnya halusinasi kan. Hallucinate ni maksudnya AI tu bagi fakta tu macam betul je kan. Tapi bila check rupanya fake kan. Dia memang yalah, adalah dari segi kelemahan dari segi AI tu kat situ kan, hallucination ni. Tapi setakat yang saya tengok ni a few years ni dah sangat bagus lah. Dia punya progress tu sangat bagus. Sebelum ni memang pernah saya tanya dulu kan, bagikan 10 tempat destinasi melawat di Langkawi. Salah satu dia bagi Menara Alostar dekat Langkawi kan. Dengan confident cakap awak boleh pergi Menara Alostar. So this kind of things ni dia dulu memang ada kan isu, tapi sekarang ni makin lama makin bagus. So kurang lah sikit, cuma still kena ada isu fact checking lah kan. Kita kena tengok balik. Cuma keyword dia lah, they give us idea tu. Idea tu penting. Idea, tapi kena check balik lah. Betul. Sebab itulah, kalau boleh saya tambah berkenaan dengan penggunaan AI dalam pembelajaran kita tu, saya rasa kita tak boleh nak lari lah. Kita tak boleh nak lari, cumanya point dia adalah macam mana kita gunakan. Dan pelajar-pelajar tu kena ada fundamental knowledge. Supaya dia tahu, okay, dia guna tu tak ada masalah. Memang itu adalah tools untuk zaman sekarang. Macam mana dia gunakan berdasarkan ilmu fundamental. Fundamental tu lah yang kita ajar. Betul. Kami di peringkat pensyarah, kita akan ajar lah kan. Supaya dia bila dia buat tu, dia tidaklah ikut AI sahaja. Kan? Betul. Itulah. So dalam kita bincang pada AI ni, Dr. Lokman pun ada banyak pengalaman berkenaan dengan penggunaan AI yang tak beretika. Mungkin saya boleh bawa sikit cerita ni kan. Sebab dia sama ada as a researcher pun kita ada masalah etika dalam menggunakan AI. Pelajar-pelajar pun sama. Tapi kalau di luar sana untuk buat untuk problem solving, technical problem solving, mungkin dia orang tak tengok sangatlah AI. Tapi like say again, dia akan bagi kita idea how to start to solve the problem. Tapi secara generalnya akan ada etika yang perlu kita tengok. Mungkin Dr. Lokman boleh kupas sikit ni. Okey. Antara benda lah yang saya selalu buat kalau saya buat bengkel kan ataupun workshop,
awal saya akan buat survey. Okay. Dan survey ni ada juga isu soalan berkenaan dengan etika. First saya akan tanya penggunaan ChatGPT ataupun AI apps ni untuk individu macam mana kan. So majoritinya boleh katakan sekarang ni lah, walaupun tua muda, dan majoriti dah boleh katakan few times a week ataupun kadang-kadang every day. Itu majoriti dari segi survey lah kan yang saya buat. So nampak trend tu dah sama. Jarang lah yang kata tak pernah guna lah semua kan. Adalah mungkin seorang dua tapi jarang lah. So guna. Betul. Soalan yang seterusnya saya tanya, adakah menggunakan AI apps ni beretika atau tak? Interestingly dalam jawapan tu, sebab saya bagilah yes, no ataupun maybe. Interestingly no selalu jarang lah. Yes banyak. Majority ni ialah maybe. Dalam arti kata lain, dua ni lah saya kata memang trick question dah boleh katakan lah. Sebab atas tu saya tanya penggunaan macam mana, orang kata banyak guna. Tapi bila sebut pasal etika ni maybe agak tak tally lah kan. Kita guna tapi macam was-was ni kita kata kan. So a big chunk of my bengkel lah selalunya kan, awal-awal dalam kurang sejam macam tu saya akan ambil masa untuk cerita tentang etika penggunaan. So contohnya apa beza dia dengan plagiarism, sebab dia sebenarnya AI detection dengan plagiarism ni berbeza. Kita patut fokus pada yang pentingnya plagiarism tu dulu. Kan, AI detection ni saya tunjuk juga ada kelemahan-kelemahan dalam AI ni sebab dia tak semua benda yang dia detect tu betul. Dan kita sebagai tenaga pengajar, especially lah bila kita nak assess kepada student-student punya tu, kita tak boleh terus kata ni software kata ni kan 90% reject, kena tolak markah kan. Sedangkan AI detection pun tak sempurna. Ini saya selalu tekankan jugalah kan. So ramai juga yang tak tahu kot. Dalam mana-mana universiti sekarang ni lah, saya yakinlah mana universiti lain pun sama. Di UMP sendiri pun kita dah ada dah polisi ataupun istilah macam mana, garis panduan. Betul, garis panduan berkenaan dengan etika ni. Cuma kalau dibaca lah, dia lebih kurang dalam berapa page lah, 10 page macam tu lah. Kalau dibaca tu masih lagi agak general lah. Sebab memang susah kita nak pinpoint ni tak boleh buat, ni tak boleh buat, susah. Jadi saya nasihatkan siapa-siapa yang berada di, kalau tengah sama belajar ke apa kan, especially tengok tu dulu your university policy. Lepas tu baru kita bincangkan benda-benda lain lah. So antara yang saya tekankan contohnya tentang etika ni, data manipulation, image manipulation is a no. Termasuk juga guna image. So saya selalu bawa lah dalam saya punya bengkel ni, ada satu case tahun lepas dia guna AI untuk hasilkan image sangat lawa kan? Tapi dia kenalah dengan apa yang dia cuba tunjulkan dalam paper tu. Tapi bila tengok betul-betul kan, dia punya English dia tak faham kan. Dia doesn't make sense kan. Dia punya apa-apa yang dalam tu. So sebenarnya paper tu dah dikeluarkan, dah publish. Lepas tu orang complain lah, kata apa benda ni kan, orang syak benda tu adalah AI, lalas kena retract. Retract maksudnya dah publish, tapi editor siasat balik, dia retract balik. So benda-benda macam tu kita nak elakkan. Nak explain ni tak sempat lah kan dalam masa singkat ni. Tapi dari segi yang paling mudah sekali, yang memang betul-betul salahnya ialah kalau kita guna AI image untuk ubah dalam kita punya academic punya writing lah. Sebab benda tu kalau mana-mana tengok mana publisher pun dia akan sebut generative AI image tak boleh guna untuk writing. So adalah poin-poin lain lah. Dari segi teks pula macam mana kan, itu mungkin maknanya the keyword kita tak boleh generate anything from nothing. Use AI generate things from nothing. Dia sepatutnya kita generate things with AI, kita ada stages dia. Ada elemen-elemen yang kita bagi input. And then barulah dia AI ni membantu. It is help us to get that the final target yang kita nak capai tu. Itu sebenarnya. Tapi yang salah ni totally generate from nothing. Betul. Ini yang image tadi tu kan. Saya pernah dengar cerita ada orang menang pertandingan gambar foto pun by using generative AI. Sekarang ni tengok pun memang very menakut pun ada jugalah kan. Dia punya realistik dia kan, kita dah tak boleh nak beza. Dulu kelakar lah tengok tangan 2, tangan 3 lah, jari banyak. Sekarang ni sangat-sangat. The great things of AI is actually they are evolving very quick.
It's exponential. First at the beginning ternampak macam tak kena, tak konsisten, tak coherent. Tapi bila lama-lama dia akan terus, dia akan sampai ke tahap di mana dia, I think dia akan lebih baik lah sebenarnya. Last tahun lepas yang saya baca dia dah tahap sekolah menengah dah. Itu tahun lepas. Tahun ni tak tahulah kita pun dah ada, bukan AI lagi, dia dah panggil generative agentic AI. Agentic AI yang lebih daripada AI. Tapi kita semua adalah user lah. Bukan orang yang akan implement di algoritma, yang akan buat algoritma tu. Algoritma sebenarnya key kepada AI tu. Which is kalau saya di kilang, kalau kalau nak buat solution untuk maintenance ataupun predictive, we need more data. We need more data kan. At the end, that algorithm akan susun data tu untuk match dengan apa yang, kalau dia nak predict kerosakan, dia akan detect kerosakan tu berlaku bila. Tapi dia need more data. More data atau longer time that we measure, the more accurate. Jadi sama macam itu kalau saya aplikasikan dalam kes kehidupan sebagai seorang yang berada di kilang lah, ataupun di industri. Tapi kalau kita as a user biasa ni, yang orang biasa ni yang menggunakan AI untuk menulis surat, ramai menulis surat. Saya sendiri pun nak tulis surat sekarang ni, saya pakai AI je. Saya bagi apa saya nak, prompt apa yang kita nak tu, dan dia akan bantu kita generate. Tapi yang ni saya rasa tak ada isu pun, pasal dia membantu kita. Tapi still kita giving that input to the system, and dia akan generate. Makin lama ayat tu kelakar, tapi makin lama dia akan jadi makin cantik ayat tu. Tapi setakat ni saya masuk ayat tu, cantik je ayat tu. Dia dah macam Dr. Ani cakap tadi, dah sekolah menengah sekarang. Kalau dia level universiti, master, PhD macam mana? Okay, so I think kita dah approaching the end of the session lah. So kita dah bincang banyak tadi, starting daripada kita nak perkenalkan program Sarjana Muda Kejuruteraan, Sarjana Kerja Khusus Kejuruteraan Mekanikal, dan kita dah go deep on the subject yang Dr. Lokman dan Dr. Anin ajar. Kan kita dah, dan ujung tu kita simpul berkenaan AI, kita masuk sikit pasal AI. So saya ingat mungkin ada kata-kata akhir daripada Dr. Anin dulu, mungkin sebelum kita ending kita punya ni session. Kalau berkenaan dengan program kita, program kita tu sendiri, saya sangat-sangat recommend lah kepada bakal-bakal pelajar untuk bersama-sama dengan kami di dalam program ijazah sarjana kerja khusus mekanikal di Fakulti Teknologi Kejuruteraan Mekanikal dan Automotif UMPSA. Bagi saya apa yang kami tawarkan dari segi program ni adalah satu program yang bukan konvensional. Mungkin dah pernah terangkan oleh panel-panel sebelum ni berkenaan dengan kita panggil sebagai continuous assessment. Assessment yang berterusan, bukan hanya pada final, tidak ada final, tidak ada exam yang konvensional. Assessment kita bukan assessment yang konvensional lah, senang cerita. Jadi pelajar-pelajar walaupun tidak ada background degree, boleh bersama dengan kami melalui kita panggil saluran apel. Jadi apel ni pun memberi peluang yang besar kepada pelajar, bakal pelajar yang mana para penggerak industri yang mana nak menyambung pelajaran mereka lah. Dan kita punya kita panggil spektrum pelajar kita pun sangat-sangat luas. Kita ada pelajar daripada pendidik, college vocational, college community, sehinggalah pelajar-pelajar yang daripada bidang oil and gas. Even ada pelajar kita yang memang join the program through online daripada tengah laut. Kita tak ada pelajar yang tengah angkasa je. Tengah laut pun kita ada kan. Pelajar kita yang memang join the program memang dalam pada pembelajaran dalam atas kapal. So spektrum pelajar kita sangat-sangat luas. Jadi jangan risau. You just have to join us. Nanti kita akan sama-sama embark dalam journey yang best ni lah. Mungkin Dr. Ani ada dengar feedback yang baik daripada pelajar, yang daripada pelajar, contoh-contoh kata-kata yang baik daripada pelajar yang Dr. Ani dengar.
Ada. kata-kata baik daripada belajar berkenaan program ni. Berkenaan dengan program kita ni, memang diorang sangat-sangat menghargai kefahaman kita akan mereka yang sedang bekerja. Okey. So, bukanlah kita ni tidak faham mereka bekerja, dan kita faham dia orang punya kehendak, kemahuan mereka untuk sama belajar, dan dalam pada mereka ada obligation yang lain kan, kewajipan-kewajipan pekerjaan dan lain-lain, tu kita raikan. Betul. Dan kita facilitate dia orang. Betul. Yang penting kita deliver the knowledge setakat mana dia orang boleh terima, dan apa yang dia nak sebenarnya kita tak sampaikan kepada dia orang. Okey. Terima kasih Dr. Anin. Dr. Luqman mungkin ada tambah sikit. Okey, sebagai pengakhiran, saya pun amat mengalu-alu lah pelajar bakal pelajar lah yang kalau nak sambung ke sarjana masters by course ni, sarjana kerja khusus ni, kita ada ramai lah kan pensyarah-pensyarah yang berkepakaran dalam bidang masing-masing. Sampel-sampel belaka tengok Dr. Anin kan, muda-muda semua. Muda-muda kan. So saya nampak muda. Sama-sama inilah. Saya satu benda yang saya suka bila inilah mengajar sarjana muda, sarjana khusus, kerja khusus ni, ialah pelajar dia kadang-kadang sama bayar ataupun lagi tua. Dan kita sebenarnya, saya looking forward untuk belajar something daripada mereka juga. Betul. Kita pun kata kita ni perfect kan, kita seorang yang tahu. So saya pun kata, kalau anda kata ada pengalaman industri tu, please share with us. Betul. So saya dapat manfaat, yang kawan-kawan lain pun boleh dapat manfaat sekali, and how this teknologi kan can be utilised in diorang punya kerja kan. So tu satu benda yang saya rasa very interesting lah. We are engaging with adult learners lah orang panggil kan. Bukan pelajar yang baru nak meningkat usia, tapi yang baru nak ke alam kerja ni, tapi yang dah ada pengalaman. Jadi sangat menarik lah kadang-kadang tu cerita, kalau tempat saya macam ni lah. So okay, something yang kita boleh ni lah. Yang paling tua setakat yang saya yang 56 tahun. Sibin apa nama itu, pelajar kita dari KMO ni, Sabah. Jack bukannya Sibin kan, saya tak ingat lah, tapi memang 56 tahun. Dah bercucu lah. Bercucu. Tapi saya ingat lagi saya pergi mengajar dia orang tu, siap apa nama itu, ada tu tengah uruskan keluarga kan. Memang dia sampai ke tahap ada waktu tu memang dia orang ni lah, kita kena kita facilitate dia orang dalam apa pun, dan alhamdulillah grad. Grad, yang penting grad. Ya, betul. InsyaAllah takkan tak ada tak grad ni. Semua grad penting kemahuan pada pelajar tu sendiri, grad insya-Allah. InsyaAllah tak ada masalah. So terima kasih banyak. Mungkin terima kasih Dr. Anin sudi bersama kita, dan Dr. Luqman. Banyak benda yang telah dicurahkan, dan kita sama-sama boleh ambil pengajaran apa yang disampaikan. So terima kasih pada penonton yang menonton siri kita pada kali ini, dan kita akan bertemu lagi pada sesi yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.